Salam. Ada dua berita yang luar biasa hari ini. Yang pertama ialah berkenaan dengan pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri yang mengatakan bahawa rakyat tak perlu gusar, tak perlu risau kan pemotongan subsidi RON 95 pada pertengahan tahun ini, kerana 90% rakyat tidak akan terkesan dengan kenaikan minyak ini, RON 95. Ini merupakan satu kenyataan yang amat luar biasa, kerana kita tahu kelazimannya kalau petrol naik, segala-galanya akan naik, harga barang akan naik, kos sekali hidup akan naik dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita tunggu dan lihat sama ada kenyataan PM itu betul ataupun tidak. Perkara yang kedua ialah saya agak menarik mendengarkan hujah rakan saya mengenai DAP di dalam kerajaan perpaduan. Dia kata adalah dua perkara yang berbeza apabila DAP apabila bersatu bersama DAP, PAS bersama DAP di luar kerajaan, iaitu ketika mereka sama-sama berada di barisan pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan. Kerana itu, katanya, ketika itu mereka bersungguh-sungguh mencari strategi untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu. Tetapi, katanya, apabila sudah berada dalam kerajaan, mereka dapat melihat ideologi DAP sebagai pemerintah amat berbeza dan tidak menguntungkan orang Melayu dan sebagainya. Kerana itulah PAS tidak boleh bekerjasama dengan DAP di kerajaan negeri di Selangor dan juga negeri Perak, dan manakala bersatu juga tidak boleh menjalankan kerjasama politik dalam kerajaan ketika mereka sama-sama berada dalam kerajaan persekutuan pada 2018 hingga 2020. Yang menjadi persoalannya sekarang ialah ketika ini apabila DAP berada dalam kerajaan perpaduan ini dengan 4-5 orang menteri penuh, sebenarnya PM tak boleh, saya lihat tidak boleh kontrol ataupun tidak boleh menguasai perjalanan kementerian itu setiap hari. Pasti menteri-menteri daripada DAP ini menggunakan kesempatan ini untuk menengahkan agenda DAP dalam perkara-perkara yang tertentu untuk kepentingan parti mereka dan untuk kepentingan bangsa mereka. Percayalah, perkara-perkara yang mereka lalu ini terlalu halus dan dibuat dengan khusus dan dengan bijaksana, tetapi sebenarnya menguntungkan DAP dan rakyat, terutamanya UMNO, Bersatu dan PAS, parti-parti yang merupakan trust orang Melayu sudah pasti tidak akan bersetuju dengan cara DAP memerintah negara ini, walaupun mereka adalah hanyalah sebahagian sahaja daripada kerajaan perpaduan ini. Kita lihat dan kita tinjau, kita tengok seterusnya apa yang akan berlaku selepas ini. Salam.